Kau berdiri di hadapannya, tetapi kau tidak benar-benar di sana. Kau hanyalah cermin, memantulkan imej keagungan yang ingin dilihatnya. Setiap pujian darinya terasa seperti setitis air di padang pasir. Kau menagihnya, kau hidup untuknya, tetapi air itu beracun. Kau fikir ia cinta. Pada mulanya, ia memang kelihatan begitu. Dia membina sebuah tugu untukmu, meletakkanmu di atas takhta yang tinggi. Dia memujamu, dia menjadikanmu pusat dunianya. Kau adalah jawapan kepada semua doanya. Kau berasa dilihat buat pertama kalinya. Ini dipanggil love bombing, pengeboman cinta. Ia bukan kasih sayang. Ia adalah fasa penilaian. Dia sedang mengukur kekuatan egomu, mencari keretakannya. Kemudian, ia bermula secara halus. Satu komen pedas yang dibalut sebagai gurauan. Satu kritikan yang menyamar sebagai nasihat. Baju tu, menarik pilihan awak, katanya dengan senyuman yang tidak sampai ke mata. Maksud tersiratnya, kau nampak bodoh, kau mempertahankan pilihanmu. Saya suka baju ni, kau balas. Dan disitulah kau buat silap. Kau telah menunjukkan egomu yang terluka. Reaksimu adalah makanannya. Pertahanan dirimu adalah pengesahan kuasanya. Setiap kali kau cuba menjelaskan, kau sedang memberitahunya. Kau berjaya. Kau berjaya masuk ke dalam kepalaku. Kau mula meragui dirimu sendiri. Mungkin kau terlalu sensitif. Mungkin dia cuma bergurau. Mungkin kau yang bermasalah. Ini adalah gaslighting. Seni memanipulasi seseorang sehingga mereka mempersoalkan kewarasan mereka sendiri. Dan ia amat berkesan. Keceriaanmu digantikan dengan keresahan. Keyakinanmu digantikan dengan keraguan. Kau menjadi cangkang kosong, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa takut melakukan kesilapan. Kau fikir kau perlu berusaha lebih gigih, menjadi lebih sempurna. Mungkin jika kau cukup baik, dia akan berhenti menyakitimu. Tetapi kau silap besar. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Mari kita bedah mesin di sebalik topengnya. Wanita narsisistik mempunyai satu kelaparan yang tidak akan pernah dapat dipuaskan. Bekalan narsisistik. Narcissistic supply. Bekalan ini adalah emosi, perhatian, kekaguman dan yang paling lazat sekali, kesakitanmu. Reaksi egomu yang terluka adalah hidangan gourmet baginya. Di sebalik penampilan luarnya yang megah dan yakin, tersembunyi ego yang paling rapuh sekali. Egonya lah yang rapuh, bukan egomu. Dia membenci kekosongan di dalam dirinya. Dia tidak dapat menghadapinya. Jadi, dia membinamu menjadi raksasa yang terlalu sensitif atau tidak cukup bagus. Dengan menyakitimu, dia membuktikan pada dirinya sendiri bahawa dia berkuasa, bahawa dia wujud. Reaksimu adalah bukti kewujudannya. Mari kita lihat satu kes. Namakan dia Adam. Seorang penulis yang berbakat, penuh dengan impian. Kemudian dia bertemu Maya. Maya memuja karyanya. Dia adalah pembaca pertamanya, pengkritik terhebatnya. Dia berkata, tulisan awak akan mengubah dunia. Diladimah Adam, yang egonya terikat pada seninya, mempercayainya. Dia memberikan Maya kunci kepada harga dirinya. Fasa love bombing berakhir. Kritikan bermula. Plot ini agak klise, kan? Macam cerita yang saya baca dulu. Ego Adam terluka. Dia mula mempertahankan plotnya, menjelaskan pilihan wataknya. Dia menghabiskan berjam-jam berdebat dengannya. Dia tidak sedar. Dia tidak lagi menulis untuk dirinya. Dia menulis untuk membuktikan Maya salah. Kreativitinya telah dirampas. Penulisannya menjadi kaku, tidak berjiwa. Dia dipenuhi keraguan. Setiap ayat yang ditulisnya, dia mendengar suara Maya di kepalanya. Adam hampir hancur. Dia berhenti menulis. Api di dalam dirinya hampir padam. Dia telah memberikan semua bekalannya kepada Maya. Kemudian, satu pencerahan. Kebenaran yang menyakitkan tetapi membebaskan. Ini bukan tentang seninya. Ia tidak pernah tentang seninya. Ini adalah tentang kawalan, permainan kuasa, dan dia telah bermain mengikut peraturannya. Jadi, dia memutuskan untuk menukar permainan itu. Inilah satu-satunya peraturan yang perlu kau tahu. Satu-satunya perisai yang kau perlukan.
Jangan pernah tunjukkan ego rapuhmu. Keesokan harinya, Maya memulakan lagi. Saya baca semula bab 3. Ia sangat lemah. Mungkin awak patut buang saja. Walidi, Kyler, Adam yang lama akan berdebat, mempertahankan karyanya. Tetapi Adam yang baru hanya memandangnya dengan tenang. Terima kasih atas maklum balas, katanya, lalu kembali menulis. Tiada perdebatan, tiada penjelasan, tiada emosi. Dia tidak memberikan apa-apa makanan kepada raksasa itu. Dia menjadi batu kelabu. The Grey Rock Method. Maya menjadi bingung. Dia meningkatkan serangannya. Hinaannya menjadi lebih kejam. Tuduhannya menjadi lebih liar. Awak dah tak sayangkan saya lagi. Adam hanya menjawab dengan tenang. Sudah tentu saya sayang awak. Tanpa memberikan sebarang drama atau pertahanan. Kelaparan narsisistik itu melanda. Tanpa bekalan emosi daripadanya, Maya mula kelaparan. Topengnya mula tergelincir. Mendedahkan keputusasaan yang hodoh di bawahnya, dia tidak lagi berkuasa. Permainan itu tamat kerana salah seorang pemain enggan bermain. Adam telah mengambil kembali kuasanya, bukan dengan menjerit, tetapi dengan berdiam. Ini bukan tentang menjadi tidak berperasaan. Ini adalah pemeliharaan diri yang strategik. Kau tidak memadamkan apimu. Kau hanya memilih siapa yang layak merasai kehangatannya. Berhenti mempertahankan istana pasir egomu daripada ombaknya. Ombak itu tidak akan berhenti. Sebaliknya, belajarlah untuk menjadi lautan. Apabila dia melemparkan penghinaan, biarkan ia tenggelam tanpa meninggalkan kesan. Apabila dia menuntut reaksi, berikan dia kesunyian. Kesunyianmu lebih kuat daripada sebarang jeritan. Kekuatan sebenar bukanlah tentang tidak mempunyai kelemahan. Ia adalah tentang mengetahui di mana kelemahanmu dan memilih untuk tidak menunjukkannya kepada mereka yang akan menggunakannya sebagai senjata. Namulas